Alamak, kalau lewat bayar pembiayaan, kena penalti dan kena bayar lebih ke? Jawapannya memang ya pun. Caj lewat bayaran memang boleh dikenakan, tapi bukan dengan sesuka hati. Dalam pembiayaan Islam, ada prinsip dan juga kaedah tertentu yang perlu dipatuhi. Caj lewat bayaran ini sebenarnya adalah satu caj yang dikenakan apabila pelanggan gagal untuk membuat bayaran pembiayaan mengikut tarikh dalam jadual yang dipersetujui. Dalam kewangan Islam, kita biasa dengan satu konsep yang bernama ta'awidh, iaitu pampasan terhadap kerugian sebenar yang berlaku akibat daripada kelewatan pembayaran tersebut. Jadi konsepnya agak berbeza dengan pembiayaan konvensional yang mana mereka mengenakan faedah tambahan semata-mata sebab hutang tersebut lewat dibayar. So, soalannya, kenapa ada caj ni? Jadi dia macam ni lah. Bila bayaran tu tak dibuat mengikut jadual, institusi pembiayaan macam koperasi akan menanggung kos dan kesan daripada kelewatan tersebut. Tapi dalam pembiayaan Islam, caj lewat bayaran tu tak sepatutnya menjadi cara untuk kita mengambil kesempatan dan ambil keuntungan yang berlebihan ke atas pelanggan yang memang dah pun mengalami masalah tunggakan. Bawah garis panduan 7 SKM juga menghendaki koperasi mestilah mempunyai tata cara kutipan bagi pembiayaan yang tidak berbayar serta pelan tindakan untuk pembiayaan yang bermasalah. Sebenarnya, mudah je cara kita elakkan caj lewat bayaran ni. Yang pertama, kita hendaklah pastikan bayaran atau potongan gaji berjalan mengikut jadual. Yang kedua pula, kita hendaklah sentiasa semak slip gaji ataupun rekod pembayaran. Jangan anggap potongan gaji itu akan berlaku secara automatik dan berterusan. Yang ketiga pula, kita hendaklah make sure kalau kita berlaku apa-apa pertukaran majikan ataupun masalah potongan gaji atau apa-apa isu sajalah yang berlaku, cuba hubungi pihak koperasi dengan segera untuk kita bincang cara penyelesaian yang lebih sesuai untuk keadaan tersebut. Janganlah kita nak tunggu sampai tunggakan jadi beberapa bulan. Jadi, kalau kata lewat bayar pembiayaan Islam, memanglah boleh dikenakan caj. Tapi ini bukanlah maksudnya penalti ataupun boleh dikenakan sesuka hati. Yang paling penting, usahakan bayar ikut jadual dan jika ada masalah, maklumkan dengan lebih awal. Pembiayaan yang baik bermula dengan tanggungjawab daripada kedua-dua belah pihak.